Assalamualaikum semua. Hari ni kita kat Bagan Serai mencari durian. Komen. Durian dah berbunga. Selalunya orang makan durian musim panas hidup. Ini hujan. Atau bawa ke mana? Udah sampai. Durian opot-opot. Nak cari tempat ni senang je. Kau mencari je dekat aplikasi navigasi tu nama kedai ni. Restoran Bendang Bistro. Bendang Bistro ni famous dengan dia punya makanan apa? Belut. Tapi hari ni kami tak try belut. Belut kemudian kami teringat penuh durian. Kat sini dia kata ada cendol durian, bingsu durian, pulut durian, Sarawak durian, semuanya durian. Lepas tu dia kata ada laksa. Laksa dia ada cucur. Mari kita try. Mah kita. Assalamualaikum. Udah namanya pun durian opot-opot. Mula-mula kita makan durian lah dulu. Yang ni kita ada. Kejap. Ni opot-opot. Oh, opot. Yang ni apa? Niza. Orang yang mengusahakan durian opot-opot. Ni durian kampung Batu Kura. RM10 sekilo. Ni durian Musang King Laut. Kilo. Kategori B RM25. Kategori A RM28. Ikut harga semasa juga. Durian kampung. Sedap durian kampung. Rasa macam balik kampung. Untuk RM10 sekilo, okey sangat. Makan. Makan jangan malu. Untuk durian kampung, Batu Kura, RM10. Menang. Setuju. Seterusnya, Musang King. Memang malu ke lelaki kok ni? Apa mana meniaga malu-malu? Oi, kucing tidur. Musang King, raut mari. Tapi kan ni jujur sebab kadang-kadang kan ada orang jual, dia jual durian raup tapi bukan dari raup. Sini macam mana? Sini macam mana? Durian tu dari mana-mana negeri kan kita kena honest lah bagi tahu daripada mana kan. Jujur tu penting dia kata. Sebab dah berniaga dah 6 tahun Jadi kalau durian tu raup, kalau bukan raup dia kata. Musang King. Actually ada juga Musang King daripada Batu Kurau. Sekarang ni aku nak cakap sia-sia je sebab tak fokus. Tapi sedap. Musang King ni setuju. Isi dia tebal. Jadi kalau try kat sini, ikut bajet juga, ikut selera korang. Durian kampung Batu Kura RM10 sekilo. Musang King grade B RM25 sekilo, grade A RM28. Air kepel durian. Selalu korang makan air kepel ni lah. Ni air kepel durian ya. Lepas tu aku nak orang jangan pakai apa? Oh ya Allah. Tangan dulu. Oh, dah sampai dulu. Ni durian apa? Musang King. Sedap. Kau kena rasa. Macam mana menghasilkan dia punya krim ni? Oh, blend dengan miso pula. Sedap. Okey, yang ni setuju. Ais kepal durian ni RM20. Tapi jangan makan seorang. Luloi, boleh bawa ke tengah. Oh, hancurkan dulu. Kita bukan influencer, tak pandai buat review. Tapi sedap. Tapi yang ni boleh tambah lagi ke dia punya saduran dia tu? Boleh. Tapi harga tambah tak? Harga tak tambah, okey. Tambah lagi lah. Sebab tadi kita makan lama sangat. Air kepal durian, udah cair. Kau air kepal buah strawberry, kiwi, memplam. Yang ni berapa ringgit? Oh, yang ni 15. Manis buahnya. Buah fresh. Yang ni sedap, tapi ni nombor 2. Dah namanya datang nak makan durian, tapi masih sedap. Bagus dia ni. Dia bagi option lain selain durian. Jadi kita try lah saus risau. Orang kata kalau Bagan Serai, Ala Pongsu, dia makan durian dengan laksa. Tapi laksa dia ada cucur. Nampak ni. Orang lain penuh dengan bawang, dia hidup penuh dengan cucur. Tapi kita rasa kuah lah sebab laksa. Orang kata kuah. Yang apa-apa kuah dulu. First time makan ada cucur. Sebagai orang yang first time makan dengan cucur lah. Okey? Laksa ni dia potong balik rasa manis durian. Konsepnya laksa ni dia memang komplimen kepada durian. Cucur dia ni dia tak crunchy. Dia memang lembut untuk dimasuk dengan rasa laksa itu. Ya. Not bad lah. Laksa cucur RM7. Not bad. Rasanya laksa dengan cucur pun dah sedap. Boleh ke minta? Laksa tu kalau kita order nak kuah dengan cucur je boleh juga ke? Boleh tolong satu. Terima kasih. Boleh. Dia kata memang ada customer minta kopi hitam. Excuse me. Cucur dengan kuah aja. Oi. Yang ini menang. Laksa cucur dengan kuah laksa dia sedap. Kuah laksa dengan cucur je. Sedap. Menang kan? Orang Ala Pongsu Bagan Serai, kalau tengok video ni, maafkanlah saya ya. First time
Hai, makan apa ni? Tak tahu je. Cucur dengan kuah laksa. Kita lock. Seterusnya, kalau ambil awen ni tadi memang tak makan dah. Yang ni namanya set Musang King, RM40. Durian Musang King ada pulut, serawa, kuah durian, santan, roti. Tapi datang dengan ni bukan haji, gula. Okey, mula-mula sekali kita cuba kuah durian dengan roti. Ni durian campur. Rasa macam makan opo-opo kita masak, mak-mak kita masak. Rindu apa? Rasa rindu kampung. Dia betul sedap. Kuah durian dia memang rasa mak-mak kita yang masak. Tak tepi dulu, kita makan pulut durian. Pulut durian ikut cara masing-masing. Ada yang macam jemput sikit. Macam kalau saya akan ambil satu ulas durian ke apa ke, letak santan sikit. Lepas tu saya lenyekkan. Kita ambil pulut ni pula, tambah sikit santan ni, lepas tu gaul. Oh, ni. Oh, mak. Apa tu? Oh, sedap. Baru gaul. Ni kalau style saya makan. Sedap lemak dia. Tapi pernah tengok orang makan gula, tapi saya tidak. Kita try lah ikut koma. Sedap pula. Dia menaikkan lagi lemak durian tu. Berbalis. Makan ni je dah kenyang dah. Tapi kalau kau jerung, kau ambil yang terus yang RM100. Sebiji durian Musang King kan. Pulut semua segelebuk apa itu. Lepas tu sandar. Tak payah balik rumah. Serawa ni dengan pulut. Sedap. Yang ni memang rasa mak-mak. Ni memang belajar pada mak-mak ke? Oh, ayah tu kan masak. Koma kalau datang sini, opok-opok durian ni cuba. Dia punya kuah durian serawa. Kalau rindu kampung, ataupun koma kena halau daripada rumah, rindu mak, cuba ni. Yang ni kita lock. Kejap lagi, kita nak cuba pula cendol. Awak dah tak larat ni, Koma. Tapi tak apa. Oh, hentak. Apa namanya? Cendol durian kampung. RM10. Cendol durian kahwin. RM15. Durian pun kahwin. Kamu? Dia bagi ni sekali. Ni dalam ni air gula. Boleh tambah lah tak kemanisan. Kita try dulu satu persatu. Ada aiskrim. Jagung ada, kacang merah semuanya ada, cendol ada, kacang. Cendol buat sendiri ke? Cendol buat sendiri. Rajinnya. Lemak dia sedap sebab bukan satu kotak. Patutlah sedap. Dia punya lemak tu nyor betul. Makin sedap pula. Yang ni durian kahwin. Oh, ayo ai. Sabar. Datang durian opok-opok ni. Banyak menu kat sini banyak. Yang ini antaranya. Banyak. Rasa aiskrim. Aiskrim durian. Jadi cendol durian lulus juga kamu. Sedut yang bawah lagi sedap. Pendek ceritanya macam ni. Kalau korang nak tahu apa-apa durian ni, cari je dekat aplikasi-aplikasi navigasi tu, Bendang Bistro. Buka setiap hari pukul 2 sampai pukul 11. Tadi kita mula-mula makan durian kampung Batu Kura dengan Musang King Raup. Itu memang dua-dua menang. Setengah orang suka durian kampung, setengah orang suka durian Musang King. Tapi durian kampung tu boleh makan banyak. Durian Musang King tu tak boleh. Dia punya manis, dia punya sedap, dia tebal isi tu. Kalau bawa mak bapak kau makan durian kampung. Musang King ambil sebiji okey ikut. Tapi ikut kau lah. Kau punya duit. Ya. Akar durian dengan akar buah campur tu, akar durian kau mau. Durian punya paste tu pergi. Boleh top up pula tu. Lepas tu kita makan laksa. Laksa ada cucur atas dia dengan kuah laksa je dengan cucur. Bagi kami kuah laksa dengan cucur udah cukup. Cuba. Lepas itu set Musang King. Tu tak boleh cakap apa. Itu kalau kau rasa kau kelahap, ambil set talam. Kuah durian tu macam mak-mak kau masak, apa-apa kau yang masak. Cendol durian kampung dengan durian kahwin. Bagi saya durian kampung. Manis dia just nice, kelat-kelat sikit kan. Santan dia santan nyor betul. Selesai lah kau mah. Selamat mencuba. Durian opot-opot dekat Bagan Serai. Bagi serai lah. Saya mencuba. Assalamualaikum. Dah aku nak makan. Sedap pula. Dia dah meresap santan dalam tu. Lepas tu sama balik review kau mana ni? Tak payah lah.